Dah hampir 10 hari aku menggunakan Huawei Watch Fit 5 Pro ni, dan di video kali ni aku nak bahas sikit tentang satu jam terbaru daripada Huawei. Aku dah bawa jam ni pergi workout, tidur dan daily activities. So di video kali ni aku nak tunjuk kat korang worth it tak jam ni, yang mana aku tak tahu lagi harga dia berapa, tapi apa je function dan juga upgrade yang dia ada pada Huawei Watch Fit 5 Pro ni. Let's go. So yang pertama kita cakap pasal design. Untuk saiz dia dah upgrade daripada Fit 4 Pro 1.82 inch kepada Fit 5 Pro 1.92 inch, dan bezel dia pun dah mula makin nipis daripada 2.35mm ke 1.8mm sahaja. Jadi korang dapat skrin yang lagi besar dan juga bezel yang lebih nipis. Jadi wider lah korang punya view dekat dalam jam ni untuk tengok menu dan sebagainya. Daripada segi material pula macam mana? Macam biasalah, Huawei akan kekalkan material premium dia dekat Pro version. Jadi dia gunakan aerospace grade titanium bezel dengan 2.5D sapphire glass. Jadi jam ni memang dicipta untuk korang yang lasak, clumsy macam akulah. Terkadang aku jalan kan, aku suka macam terlanggar pagar sikit, terlanggar pintu sikit kan, bahagian tepi kan, dinding kan. Dan benda tu kalau kau pakai jam yang just macam aluminium ataupun stainless steel biasa, benda tu akan effect tau pada body smartwatch yang korang gunakan. Tapi sepanjang aku gunakan jam ni, aku tak risau sangat. Even sebelum ni pun aku dah banyak gunakan GT5 Pro sebagai daily dan korang tengok semuanya aman, tak ada masalah kosmetik langsung. Padahal aku bawa jam ni memang lasak gila lah. Yang ni warna hitam, tak silap aku yang warna putih dia ada tambahan material, iaitu nano ceramic metal finish. Tu nama dia. Itu versi yang warna putih. Tapi kan untuk stripe yang sekarang aku suka tau. Sebab apa? Ni aku buka sekejap Dia macam ada satu pattern bergerigi kat sini. So bila kau tarik je, dia macam ada satu feeling yang satisfying tau. Sebab macam tu. Entahlah, bagi aku benda tu buat aku puas hati, buat aku rasa macam satisfying nak pakai jam ni. Itu satu nilai tambah lah untuk Huawei Watch Fit 5 Pro. Next, kita cakap pasal features dan kemampuan daripada jam ni. Ada satu features coming soon datang ke Malaysia, iaitu Malaysia First Diabetes Risk Study. Maksudnya, jam ni mampu untuk membaca satu data yang bagi tahu kau ada risiko diabetes. Sama ada tak ada risiko, ada sedikit risiko ataupun berisiko tinggi melalui PPG sensor. Dia gunakan PPG sensor. Yang mana benda ni coming soon. So tak ada lagi dekat jam yang aku guna ni. Dan kita hanya boleh layan video yang diorang bagi dekat press release nanti. Tapi yang pasti Huawei dah confirmkan benda ni coming soon, akan datang. Aku tak tahu, aku tak pakar lah nak cerita macam mana dia buat kiraan tu, macam mana gunakan jam je tanpa ambil darah dia boleh tahu diabetes risk tu. Dan aku harap bila benda ni launch nanti, official launch kat Malaysia, dia datang dengan pengiktirafan atau certified by lembaga-lembaga kesihatan yang bertauliah lah. So maknanya diorang dah luluskan benda tu dan benda ni dirilis oleh Huawei. At least dia boleh membantu buat bacaan awal. Tapi benda-benda macam ni dia bukan kau boleh bawa pergi doktor dan tunjuk kat dia, tengok ni doktor, saya ada risiko diabetes. Tak, dia hanya macam tolong kau untuk aware. Kalau dia kata dah ada risk tu, kau pergi doktor, kau check yang proper punya. And then apa lagi yang baru tentang ni? Dia punya Panda. Dia boleh ajar kau mini workout tau. Dan benda ni bagus. Yang ni kau kena tukar watch face ke Panda, kau swipe, lepas kau select, and then tekan bahagian kanan bawah ni dan dia akan ajar kau untuk buat mini workout. Yang mana korang boleh tukar-tukar je, tak ada masalah. Kau nak buat yang workout berdiri ke, workout duduk ke, dan benda ni boleh buat kat mana-mana je kau. Kat office aku boleh buat. Untuk regangan, dekat mana-mana lah, suka hati korang lah. Dia tahu kita ni pemalas, malas nak workout. So dia mudahkan, simplify supaya kita ada at least ada gerakan lah, walaupun duduk di kerusi office macam ni. Bagi aku it's a good movement from Huawei. Makin lama features dia makin ke arah menambah kesihatan. Contohnya macam sebelum ni ada ECG, ada pulse wave arrhythmia, kiraan tidur dia lebih tepat katanya. Lepas tu ada diabetes risk study pula, ada mini workout. Bagus kan Huawei ni kan? And then untuk yang minat badminton, Pickleball aku tengok macam dah tak hype je. And then tennis, korang boleh download 3 apps ni, masuk ke dalam jam guna app gallery, and then dia akan buat kiraan yang lebih details lagi. Contohnya macam badminton, dia boleh kira kau smash berapa kali, swing berapa kali, backhand, forehand. Wow, itu canggih. So untuk validity tu, aku dah record kan main badminton dengan member aku kan.
Jadi adalah satu momen tu aku buat smash juga, tapi dia tak kira as a smash. Sama ada jam ni yang tak tahu aku tengah smash, ataupun cara aku main tu aku anggap smash, tapi bukan smash pun, itu pukulan biasa je. Aku tak tahulah yang mana. Tapi sedikit sebanyak benda ni exciting lah untuk kita main permainan tu, dan ada kiraan yang lebih detail lagi untuk kita tengok. Lepas tu storage dia pun lagi besar. Fit 4 Pro 4GB, yang ni 64GB. Jadi semua apps yang ada dekat dalam app gallery tu kau download je, tak ada masalah. Kau masukkan dalam ni sini semua, kau penuhkan je dia. Kau nak isi lagu pun boleh. Cuma aku rasa aku macam tak perlukan lagu pun dekat dalam jam ni. Sebab ya, kalau dah ada jam mesti dah ada handphone. Dah ada handphone, ada kat handphone je lah kan. Aku rasa aku tak ada keperluan kot masukkan lagu dekat dalam jam ni. Tapi ada peningkatan lah daripada 4GB ke 64GB. Untuk bateri pula, real gang, bukan main 1 ke 2 hari tak. Dia boleh bertahan sehingga 10 hari. Tapi aku tertanya juga, aku rasa Fit 4 Pro dia boleh tahan sehingga 2 minggu, 14 hari. Tapi kenapa dia yang ni boleh bertahan sehingga 10 hari saja? Adakah dia kurangkan bateri tu, ataupun wider screen akan consume lebih banyak data, dan juga sensor-sensor yang baru consume lebih banyak data pula, consume lebih banyak bateri berbanding sebelumnya. Yang tu aku tak dapat jawapan lagi semasa aku buat video ni. Tapi nanti aku akan tanyalah dekat orang Huawei kan. Tapi just 10 hari tu dah kira okey sangat lah. 8 hari lepas aku cas bateri jam ni sehingga penuh, dan ini ialah hari ke-8. Sekarang ada 8%. Aku gunakan hari-hari. Aku bawa tidur, workout, berjalan semua, dan ya, aku rasa terbuktilah 10 hari. Aku rasa ni boleh bertahan sehingga esok juga 9 hari macam tu. So, jam Huawei ni dia boleh connect dekat iOS ataupun any Android. Gunakan apps nama dia Huawei Global, okay? And then korang boleh tengok lah dia cover exercise record, heart rate, sleep. Tapi aku suka sleep ni. Dia macam banyak gila data yang dia bagi. Dan ini sleep aku malam tadi, dan aku 4 kali bangun. Ini aku rasa sebab petang semalam aku ambil caffeine yang agak tinggi. So that's why aku tak lena sangat lah tidur. Jadi dia akan bagi tahulah your sleep quality last night was average, woke up 4 times. Kalau selalu sangat may trigger high blood pressure, AFib dan sebagainya. And then exercise record semua korang boleh tengok. UI dia pun sangat senang nak baca And then ni heart rate, nampak aku gunakan jam ni pada 4 Mei, dan hari ni ialah 12 Mei, which is dah 8 hari. Dan sekarang bateri dia dalam 8% macam tu. Jadi dah ngamah, dah cukup 8 hari juga. Jadi semua ni korang boleh download dekat sini. And then boleh tekan watch faces, offline map ada, ini app gallery. App gallery ni korang boleh muatkan macam-macam apps lah. Aku dah muatkan Good Shot, PixelX, Tenix, dan ni korang ada pilihan untuk masukkan dekat dalam jam ni. Sebab ada berapa tadi? 64GB kan. 64GB tu ada manager, ada apps. Nampak ni ada ECG, pulse wave arrhythmia, arterial stiffness detection, macam-macam dia ada. Jadi itulah singkat review aku tentang Huawei Watch Fit 5 Pro ni. Aku tak tahu lagi setakat ni harga dia berapa. Mungkin bawah 800 mungkin. So apa pendapat korang tentang jam ni? Korang komen di bawah. Kalau suka video ni like, subscribe. Kalau tak suka, tak apalah. Okay, thank you for watching. Wow, hebat sekali.